Pakai motor sini Dah aku nak tubik gana. Alah. Mana kita? Tak ada ikan sini. Bekai payuk dapat ini. Oh, boleh ke tengok motor ke? Oh, air dah. nanti. Ya tak? Baca biar. Biar. Oh, boleh. Oh. Bodoh. Tak ada tempat lain ke mu nak parking depan ni kau nak parking Dah boleh je kan tu, Bin. Mana marah sangat? Nak tubik kan dia bodoh. Alih motor tu. Mu ni cakap balik kan? Cepatlah alih motor tu. Mu ni. Nathan ni Meli you kotor mainan. Kotor mainan. Degah mak pek. Tunggu. Nak boy aku. Tunggu. Dah berapa pula dah hidup Alah, panas Aduh. Betul je. Apa? Biar aku tinggal. Mana? Depan tu kasi. Oh, apa tu? Pergi ambil lah. Pusing. Dah aku nak kopi memang dah awak lah ke telefon Nomu. Oh, tu. Lai adik. Yang hilang awak ni. Pandai bagi kereta dok. Cek je kereta ni. Dah hidup-hidup Layang aku Ada mukamu. Tuhan balas lalu muak aku tadi. Cak air kereta. Nak apa? Nak cek otakmu. Nak cek kereta lah. Tanya soalan. Kereta hidup dah. Kenapa tak ada aku start dah hidup pun? Mudah bismillah tu. Nathan ni. Buat lagi ke Kia. Nak ke apa? Nak transfer upah lah. Tak payah bukan baik ke apa pun. Tak apa lah. Aku tak mau tu tambah budi dengan orang Lagi ngukit yang. Mak pek macam mu kat reti pun. Nathan ni. Jadi kenyesal pula tolong. Tak payah Saya nak pahala. Cih. Macam haling. Pui. Nathan ni. Aku jumpa kali lagi. Obat aku bekong tai. Kamu sedang Nathan apa ni? Mari. Oi, enggak. Oh. Dia duduk tu dah. Kena. Waktu ni. Sui, bukan sui. Okey, sorry. Kenapa lagi ni, Aimang? Budak sabar ke?
Sabar bila nak sabar? Lama mana dah tunggu? Gini lah. Mama bagi semula piti saya 1,000. Lepas tu, ikut lah kena-kena pun. Weh, mana aku ada duit 1,000? Allah, mu sabarlah. Nanti aku ejah lah Epa tu. Mu tek. Gini naik tangan ke dia itu buat apa? Saya duk sengaja. Nak marah ngak hari tu lepas tau. Mana boleh buat puang gitu? Heh, mu ni. Dok kira lah. Kalau Epa dok nikah dengan saya nak mula duit tu. Dah apa lah? Tu aku ejah lah. Tolong je cakap. Maria, mu jangan awak main aku. Susah hidup mu lagi. Mu ni ku ajar. Aku ni orang tua. Hormat sikit. Duli apa aku? Kalau Epa tak mahu aku, mu buat lagi duit aku mula. Faham? Pergi duit kamu. Hello emang. Mu nak apa lagi? Awas rabuk lah. Berapa dah tu nombor dah mu nak suruh belok ah? Weh. Dah kan lepak kafe dah order benda tau. Dak malu ke? Lepak dak beli. Kalau tak ada duit, duduk rumah je. Jom Mama. Kejap. Mama tengah tunggu orang. Tunggu orang? Mama tengah tunggu orang jap. Okey. Awas serabutlah. Itu bijak. Saya ada nak cakap sikit. Aku tak mau cakap. Nak terpaksa. Mari lah kejap je. Epa, pergi lah kejap. Siang Kak Imang tu. Kenapa Mama serabutlah. Cepat cakap. Aku tak ada masa nak ulang cerita lama. Aku tahu aku salah. Tapi aku tak sengaja tapa mu itu. Aku boleh ubah. Sumpah. Muka abah mu nak kenapa, aku bagi. Janji mu boleh terima aku balik. Orang macam mu ni takkan berubah emang. Mu pandai pujuk sebab mu takut kehilangan orang. Lepas tu, balik ke Pangasar. Mu ingat aku tak boleh cari orang lain ke? Aku mari ni sebab aku betul-betul nak mula. Mu jangan buat aku naik gila. Tu dia. Baru sebut sikit. Naik dah suara. Macam mana aku nak cari lelaki hok marah pun dia nak kawal? Mu tu berjangka je emang. Bila masa je boleh netuk. Pak, mu jangan cabut aku. Aku nak cabut memang. Aku lepas dah mu. Mu bukan cinta. Tapi mu trauma buat aku jadi becil lagi pandai barang. Duit mu boleh beli semua memang. Tapi bukan aku. Bila ku hanya sesaat bagimu, jangan biarkan ku terlanjur menyayangmu. Aku tak sanggup jauh darimu,
karena kau yang membuat aku menyayangmu. Cinta yang ku punya bukan sekedar kata. Cintaku ini abadi untukmu. Kasih, jangan kau pergi, jangan pernah meninggalkan aku sendiri. Oi, dengun apa? Cik, mau ingat hati nama le? Orang koyau. Ingat ah? Apa? Mau rasa apa perangai jadi gitu? Sebab perangai memang gitu lah. Dok ugut cik. Kadang-kadang manusia ni ke, dia baik. Tapi sebab teko tak sik dia tu berubah dia jadi gitu. Aku tak rasa dia perangai tak molek. Aku rasa dia baik. Tapi ada benda hok berubah dia jadi gitu. Pulak dah. Mu ni. Awak puan tu comel. Mikir molek lalu. Cepat tuduh. Sohem dak mikir gini. Datang gini ya perangai. Pa, dok leh ke bagi peluang Kaiman? Dia betul nak kepa. Bak apa mau suka Pak Sepa? Boleh tak aku minta? Kali ni je. Jangan Pak Sepa. Boleh dok? Dengar kata Mama, kali ni je. Mama nak sang kepa ke? Boleh tak faham Epa? Mama faham Epa. Tapi Aiman tu yang terbaik untuk Epa. Terbaik kenapa siapa nak tangan kepuang? Ke sebab dia ada duit jadi terbaik kat mata Mama? Jaga mulutmu Epa. Jangan melampau. Boleh? Epa boleh jaga mulut Epa. Tapi Mama jangan paksa Epa untuk terima Mama. Gana-gana pun mu kena juga terima dia. Faham? Mama ni dah terbiasa ke? Mu ni? Apa kalau mu tak ambil aku? Pak main mula. Buat kenapa? Mang. Pergi lah pujuk dia tu. Epa. Kenapa lagi? Aku nak mu. Aku tak ambuh mu, faham tak? Epa. Ni sampai aku tumbuk muka mu Jangan campur aku. Bertanyakan teman mengapa hidup aku suram. Tiada jawaban, mereka suruh aku diam. Jadi aku bertanyakan malam. Mataku mampu melihat dikunci semua. Aku diam yang baik, tak toleh terbalik sebalik pula yang disiram. Diam, dendam, jasad berdiri otak hilang. Malam sendiri mulut kunci hati. Aku sakit hidup dalam imajinasiku. Aku sakit lelah dengan depresiku. Aku sakit pernah fikirkan masa lalu. Nak tahu sikit apa jadi masa depan aku. Aku sakit hidup dalam imajinasiku. Aku sakit lelah dengan depresiku. Aku sakit pernah fikirkan masa lalu. Nak tahu sikit apa jadi masa depan aku. Aku sakit. Aku sakit.
Kak balik ni tinggal aku ni dulu. Kak, saya nak minta tolong Kak sikit boleh tak? Saya tinggal saya ni. Saya ada benda nak pakai untuk balik. Saya nak pinjam pelia ke nak bayar Grab. Boleh tak? Dah benda mu Tak malu ke tiba-tiba minta tengok orang? Nak bintik kerja lagi le. Orang tengah serabut yang gimana jauh pun. Serabut aku. Dia minta ke benda bodoh? Sopan tu gila. Bapa pula mengata gitu. Nama dia emak. Kita jumpa yang nama. Kasih ada masalah aja. Betul dah. Salah meter. Bapa mau nak tahu aku. Tapi kasih tak gitu ni. Aceh, mau balik dulu lah. Kita jumpa kat dia. Pulau. Aku ada tak apa balik lah dulu. Kat dia kita jumpa. Baik ya? Jangan fly tu. Motor aku. Beh. Okey. Okey kenapa? Tiba mu ni nak kenapa? Awak ada masalah ke? Mu tengok muka aku ni bermasalah ke? Sibuk cari orang. Tak apalah. Sorry. Kalau aku cerita masalah aku ke mu, boleh settle. Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaian dia. Kadang Tuhan sembunyikan jalan tu supaya kita sabar, percaya pada takdir. Saya mungkin tak boleh settle masalah awak. Tapi mana tahu kalau awak luah ke saya, awak lega sikit pada tu. Aku ada masalah family. Apa family awak? Tak sangka pula kan? Tak sangka ke apa? Taklah. Saya ingatkan orang sesama macam awak ni lagi banyak masalah. Hidup tak tenang. Apa? Awak ingat kaya tu hanya pada duit ke? Kaya ni banyak jenis. Bukan hanya pada duit ya. Walaupun saya ni tak ada duit dan harta, tapi saya bersyukur saya kaya dengan ketenangan yang tak boleh beli dengan duit. Terima kasih sebab sudi dengan luahan saya. Saya rasa lega lah sikit.
Kalau awak terbiasa dia hidup susah, awak akan boleh hidup dalam semua masalah. Awak, esok kita jumpa lagi Semenjak kau hadir dalam hidupku, tiada lagi keresahan. Kau mengetuk pintu hatiku tanpa sedar hingga ku izinkan. Kau yang bernama cinta, kau yang memberi rasa, kau yang ilhamkan bahagia hingga ku terasa indah. Awak, saya nak minta maaf dengan awak. Sebab apa? Sebab saya ingat Kang, orang miskin macam awak ni duk molek. Yelah sebab miskin kan, tak ada masa depan. Rupanya saya silap. Bila saya dengar awak, baru saya tahu erti ketenangan. Betul lah awak kata. Ketenangan tak boleh beli dengan duit. Kita ni sama je semua. Tak ada beza pun. Tuhan ke Maha Adil. Esok ketemu saya boleh? Nak pergi mana? Adalah. Saya ambil awak esok Tak kena naik motor. Duduklah. Awak pergi dengan kereta saya. Boleh. Melihat pada bintang-bintang terpisah jauh di angkasa sana. Oi. Mai mana mu? Aku bagi kat hotel. Ya gedok au Natal ni. Ya? Lama aku tunggu. Dah lah ada ajuk. Mana boleh. Hai. Apa? Kau anda aku ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau boleh, lepas ni tak payah awak kawan Epa. Saya rasa awak dah sesuai kawan Epa. Lagipun, saya ada dah calon lelaki untuk Epa. Saya tak marah. Saya pesang. By the way, saya Mama Epa.
Azrai, apa dengan awak ni? Bak apa ke apa? Awak tanya saya apa? Mari saya tunggu 3 jam depan rumah awak. Kau tak jawab. Benda masalah awak ni? Saya apa? Saya ingat orang miskin macam awak ni reti hargai orang. Rupanya sama je. Saya sanggup yang terima awak walaupun awak ni miskin. Kalau orang lain mampu dah akan layan awak. Sedar awak sikit tu. lepas lagi. Saya rasa lepas ni kita tak perlu kontak aku. Awak dengan hidup awak, saya dengan hidup saya. Sebab apa? Tak ada sebab. Tapi saya rasa itu yang terbaik. Kenapa yang terbaik? Memang saja nak main kaku kok. Jahat mu ni. Awak rasa saya nak main ke awak? Kalau mu ikhlas dengan aku, mu takkan awak gini ke aku? Kalau awak fikir gitu, betul lah tu. Weh Natang. Mu ni aku pesan molek mu tak berdengar. Hari ni mu dengar aku maki mu hari ni. Mu ni miskin. Mu dok layak nak kawan dengan aku. Bukan setakat nak kawan, nak tegur pun dok layak lah. Spender pun koyok. Ada hati nak kawan dengan aku. Mama. Mu diam. Mu pergi cari piti banyak dulu. Lepas tu mu main gambar depan muka aku kalau mu betul nak kepa. Mu faham bahasa tak? Bahasa budak dah sedar diri. Azrai. Takkan sebab mama nak kita putus. Saya bukan siapa-siapa, Pak. Dia tu syurga awak. Jangan disebabkan sayang, awak sanggup dia buang keluarga. Tapi... Dah lah, Pak. Awak kena belajar terima hakikat. Yang lelaki miskin macam saya ni tak mampu nak buat awak bahagia. Awak gila selamatkan diri awak daripada lelaki miskin macam saya ni. Cari lelaki yang ada impian dan masa depan yang boleh bimbing awak dunia dan akhirat. Sesayang-sayangnya aku